Bila ada PRK, bila ada PRU, baru you akan dansa. Macam MJR turun lah, semua you akan turun. You ingat Malaysia punya orang bodoh ke? Tak pakai otak ke? Akhirnya DAP tumbang. Bagus. Sebelum ni Datuk memang nak kasak DAP supaya tumbangkan DAP. Jadi apa yang Datuk rasa? Saya syukur, alhamdulillah syukur. Kerana mereka telah tumbang, tapi tak cukup. Saya tak puas, rakyat Malaysia pun tak puas. Itulah kita katakan. Dua isu. Berkali-kali pemandu lori, pemandu bas, pengusaha lori, semua telah berkumpul. Kita telah bergerak ke Parlimen. Kita telah bergerak Parlimen. Kita telah serah memorandum kepada Mangkuk, Anthony Locke. Tengok kalau dia gentleman, dia mesti hantar dia punya wakil daripada kementerian untuk datang terima. Tapi dia hantar penjawat awam untuk terima memorandum. Dari hari itu dah start lah. Karma telah start untuk dia. Okey. So sekarang karma telah menjawab. Dia baru dia kalah. Tak cukup lagi. Kita tak puas. Parlimen dia harus dikalahkan. Okey. Ini adalah satu tamparan hebat bukan saja kepada bukan saja kepada Anthony Locke, tetapi kepada kerajaan Madani yang diketuai oleh Anwar Ibrahim. Tengok. Ini kerajaan untuk rakyat. Rakyat telah pilih anda sebagai Perdana Menteri untuk wujudkan satu kabinet yang prihatin, dengar luahan rakyat. Bila pemandu lori, pengusaha lori semua menghadapi masalah, kita minta senang saja 20 resolusi kita hantar dalam memorandum. Dengan jawapan dia, solusi pun kita hantar. Tapi menteri yang angkuh ini, yang hanya berkokok dengan depan parlimen saja, depan rakyat dia tak berani. Okey? Depan media pun, netizen pun dia tak berani jawabnya. Dia langsung tak jawab. Bila tak jawab, dia abaikan. Dia tak peduli kesengsaraan rakyat, kesengsaraan pemandu lori, pengusaha lori. Tengok, sekarang dia kata dia nak pasang 2,000. Kalau nak pasang benda satu itu dalam lori you kena cari 2,500. Kalau ada 10,000 lori, 10 lori, berapa nilainya? Lebih daripada 30,000. Ini menyusahkan pemandu lori. So, ini Anthony Locke pandai sangat. So ini Anwar Ibrahim, dia tak dengarnya. Anwar Ibrahim selalu pekak. Tengok dia kata dia nak minta maaf kepada masyarakat India. You kena minta maaf kepada semua keseluruhan masyarakat Malaysia, bukan saja India. Bukan you menyinggung perasaan orang India juga. Semua pun. Saya bercakap untuk semua orang. Bila ada PRK, bila ada PRU, baru you akan dansa. Macam MJR turun lah, semua you akan turun. You ingat Malaysia punya orang bodoh ke? Tak pakai otak ke? Serupa you dia orang pakai lutut ke? So dalam hal, kita kembali kepada dalam hal Anthony Locke. Dia kata 16, sekarang dia nak mula ubud Anwar lah. Dia kata 16 Ogos, Convention DAP dia akan menentukan 18. Dia akan 16, 18, tak tahu lah. Dia kata dia akan lebih kurang 4,000 orang akan hadir dalam konvensi DAP itu. Dia akan menentukan walaupun dia ada dalam kerajaan. You ada dalam kerajaan ke tak ada dalam kerajaan, memang rakyat dah meluar lah. Orang tamu you orang lah. Okey? Itulah kita kata, bila nak pilih pemimpin, you carilah pemimpin yang boleh turun padan kerja. Jangan pilih orang-orang seperti ini, padan muka. Tak cukup, kita tak puas. Kita akan beri tamparan yang hebat dalam PRU nanti kepada DAP, khususnya Anthony Locke. Dia cukup tak? Dia sekarang ni sudah letak jawatan pengurusi DAP Negeri Sembilan. Ada yang kata tak cukup. Tak cukup, memang tak cukup. Sepatutnya dia kena letak jawatan daripada Setiausaha Agung DAP. Tengok, bila di Sabah kalah, dia kena letak. Dulu dalam sejarah DAP, kalau kalah, dia akan letak, Setiausaha Agung akan letak. Tapi ini orang, dia kulit kebal, kerbau. Dia tak letak. Sekarang dia hanya berdansa, dia buat wayang, dia cakap Negeri Sembilan. You sepatutnya kena letak jawatan sebagai Setiausaha Agung dan letak jawatan terus daripada jawatan menteri.